Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua di Surat Tani, daerah Wiangsa. 22 hari bulan Disember tahun 2025. Kita ada lagi ni hari untuk akhir tahun 2025. Lepas tu kita akan menyambut tahun baru. Ini suasana di daerah Wiangsa. Sebenarnya penginapan ni saya tak tahu berapa. Kalau dulu 400 bak dulu. 400 bak mana Pak Tekuk Pak Tekuk dah 50 hia semalam ni. Tak ingat dah berapa. Wah, lama sekali tak pagi dekat. Dia ada 4 unit. Okey. Dia owner dia ni, homestay ni owner dia macam Tok Ngulu. Sosok saya tak pasti sosok ni. Dia tengok Tok Ngulu ke apa. Siapa tahu boleh komen dah. Siapa tahu boleh komen. Apa orang kata Ngundi tu dia benar dia, adik Rahani, jadi dia lah untuk Ngulu Kasen ni seorang ahli perniagaan dan juga main mutu. Main mutu sekali dia meninggal. Ni beh dia kerja ni. Kadang-kadang dia owner dia ni kadang-kadang dia pergi Malaysia buat travel. Ramai lah saing dia di kalangan ni rider daripada Malaysia. Biasa kalau saya solo dia bagi free je. Tak payah bayar, free. Pergi nak pay. Dan juga dia belanja. Semalam pun dia belanja kat mana. Pagi ni tak pasti. Sebab lah ni dia sibuk tak sepo dulu. Kalau dulu malam-malam tu kadang-kadang dia ajak tu pergi kedai makan ke apa. Dan cuaca di Surat Tani ni baik, tak hujan, tak gapo. Saya tak ada nak tengok dalam internet ni tempat kita tu di Padang Timur tu hujan ataupun tak ada. Dan perancangan pada hari ni kononnya akan pergi ke Caam dan menginap di Antong pula dah. Kalau Antong di Bangkok, menginap di Wantong, tempat bah berhenti, tempat makanan Muslim. Dan sebelum saya sapa ke Wantong tu bersama dengan rakan-rakan, keluar ni saya akan singgah di titik yang ada patung kanguru dan juga melalui Peracuak singgah di Burung Peracuak. Burung kaya Tegar pun tak tahulah apa nama tu. Banyak kali dah sapa tapi orang kata sebagai bukti sapa. Dan saya cerita saja untuk pagi ni. Semoga perjalanan untuk hari yang kedua ni selamatlah. Sebenarnya saya tak reti ni macam mana cara nak buat kamera ni pergi ke depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good morning.